Sayyidina Ali kata, ni aku nak abang dekat apa satu hadis. Daripada aku habang ni benda bohong, Nabi tak kata, aku kata Nabi kata, lebih baik aku ni naik atas langit lempar turun atas bumi ni, aku sambung yang tu tak apa lagi, daripada aku pergi habang dekat apa satu benda bohong pasal Nabi. Yang di akhir hadis yang panjang itu, dia kata akhir zaman akan mai sekumpulan manusia yang depa ni ahdasul asnan. Mereka ni adalah umur muda belia, sufahaul ahlam, tetapi mereka ni otak fikiran tak apa cerdik. Umur muda, cakap agama pandai, tapi otak tak cerdik. Nabi kata mereka kalau bercakap ni sepasih-pasih manusia di atas muka bumi bercakap agama, tapi iman mereka tak rengkuh, tak ada di hati mereka. Mereka ni minta bagi jadi apa ke satu susah, mereka tinggal agama lebih laju daripada anak panah tinggal pusur panah. Hadis itu hadis sahih riwayat Al-Bukhari.